Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Datul Insyirah binti Rashidi dari kelas 2. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk berkaitan kecerdasan emosi. Sebelum kita mula lebih lanjut, saya ingin menerangkan apa itu kecerdasan emosi. Secara umumnya, kecerdasan merujuk kepada kebolehan individu untuk berfikir, memahami, membuat pertimbangan, menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Manakala, menurut Kamus Dewan, emosi pula bermaksud perasaan jiwa yang kuat seperti gembira, sedih, takut dan sebagainya. Kombinasi antara kecerdasan dan emosi boleh ditakrifkan sebagai keupayaan individu untuk mengenali, memahami, mengawal dan menggunakan emosi dengan cara yang positif. Ia melibatkan kesedaran terhadap perasaan diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain serta kemahiran menyesuaikan emosi dalam hubungan sosial. Kalau kita bercakap tentang kecerdasan, sebenarnya ia tidak terhad kepada kepandaian akademik semata-mata. Secara umumnya, kecerdasan boleh difahami sebagai kemampuan seseorang itu untuk berfikir secara waras, menyelesaikan masalah dengan bijak, berfikir secara matang dan rasional. Maksudnya, orang yang cerdas bukan sekadar pandai menjawab soalan dalam peperiksaan, tetapi dia juga tahu bagaimana hendak bertindak dalam pelbagai situasi kehidupan. Emosi boleh difahami sebagai getaran perasaan dalam diri manusia yang muncul secara semula jadi, sama ada dalam bentuk positif ataupun negatif. Maksudnya, emosi ini sebenarnya adalah reaksi dalaman yang mempengaruhi bagaimana kita berfikir, membuat keputusan dan bertindak. Contohnya, apabila kita berasa gembira, kita lebih cenderung untuk berfikiran secara positif dan lebih bersemangat. Manakala apabila kita tengah marah, emosi kita boleh mendorong kita bertindak secara terburu-buru jika tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, emosi adalah sebahagian besar daripada kehidupan manusia kerana ia membentuk warna dalam setiap pengalaman harian kita. So, apabila kita gabungkan kedua-dua konsep ini, lahirlah apa yang kita panggil sebagai kecerdasan emosi. Secara ringkasnya, kecerdasan emosi juga melibatkan kemampuan memahami perasaan orang lain, iaitu empati. Ini penting sebab dalam kehidupan seharian, kita bukan hidup seorang diri. Kita berinteraksi dengan kawan, rakan sekerja, pensyarah dan ramai lagi. Kalau kita mampu memahami apa yang orang lain rasa, kita lebih mudah membina hubungan yang baik dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dorain Aisyah binti Saini ingin menerangkan tentang tajuk komponen kecerdasan emosi. Komponen kecerdasan emosi terbahagi kepada dua. Yang pertama, kesedaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Kesedaran diri ialah mampu mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Selain itu, menyedari kekuatan, kelemahan, nilai dan dampaknya pada orang lain. Pengelolaan diri pula ialah mampu mengendalikan emosi negatif, impuls dan stres, bersikap fleksibel, disiplin dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Motivasi ialah memiliki dorongan internal untuk mencapai tujuan. Selain itu, optimis, gigih dan berorientasi pada prestasi bukan hanya kerana imbalan eksternal. Empati pula ialah mampu memahami dan merasakan emosi orang lain, peka terhadap kebutuhan, perasaan dan sudut pandang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurzaliza binti Kamisan, Diploma Pendidikan Islam kelas 2. Hari ini saya nak terangkan tentang kepentingan emosi dalam pendidikan. Macam yang semua orang tahu, penguat emosi ni penting tau untuk diri kita sendiri, untuk orang sekeliling. Dekat sini saya nak terangkan beberapa poin utama kepentingan emosi dalam pendidikan. Untuk yang pertama ialah emosi ni dapat membentuk hubungan sosial yang baik. Contoh kita berada di sekolah, orang sekeliling kita mestilah guru-guru dan rakan-rakan. Bila kita dalam emosi yang stabil, secara tidak langsung jadi mudah untuk kita bekerjasama dengan guru-guru dan rakan-rakan. Contoh ada soalan yang kita tak faham, kita boleh tanya guru, rakan. Seterusnya, dapat mengurangkan konflik, buli dan masalah disiplin. Kalau buli, masalah disiplin ni mestilah berpunca daripada emosi yang tak stabil, yang cepat marah, cepat memberontak. So, secara tidak langsung boleh mendatangkan masalah buli, tak datang sekolah. So, daripada mana datangnya? Daripada emosi yang tak stabil. Seterusnya, poin yang kedua, emosi dapat menggalakkan motivasi diri. Contohnya, emosi yang terkawal dapat membantu murid untuk ada keyakinan cuba sesuatu yang baru. Contoh, dah biasa dalam kelas. So,
mestilah murid nak cuba benda baru. So emosi tu penting, kawal emosi tu penting untuk kita cuba benda baru. Contoh menyertai kelab sukan ni ke, kelab sukan tu ke. So pentinglah untuk ada emosi yang stabil. Secara tidak langsung meningkatkan keyakinan murid. Seterusnya, murid dapat menghadapi cabaran belajar tu dengan lebih mudah, disebabkan dengan emosi yang tenang, emosi yang stabil, emosi yang positif. Okay. Poin yang ketiga, emosi dapat menyokong perkembangan personaliti. Okay. Dekat sini murid dapat belajar mengawal mengawal emosi dan bentuk sikap matang. Okay. Contohnya, murid yang dalam keadaan emosi yang positif boleh menyertai untuk menjadi pemimpin sekolah ke, untuk jadi leader untuk menjadi ketua dalam sesuatu kelab ke. So dekat situ menunjukkan yang kita yakin dan emosi kita dalam keadaan positif masa tu, sebab kita berani mencuba untuk jadi pemimpin sekolah ke. Okay. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin membahaskan tentang cara meningkatkan kecerdasan emosi. Pertama sekali, meningkatkan kesedaran diri. Step ni kita perlu belajar memahami emosi kita sendiri terlebih dahulu. Ramai orang sedar bila mereka marah atau sedih, tetapi tak semua tahu apa punca emosi itu datang. Dengan melatih diri supaya peka terhadap perasaan yang timbul, kita boleh kawal tindak balas dengan lebih bijak. Contohnya, kalau kita rasa stres, kita berhenti sekejap, cool down, tarik nafas dan tanya dekat diri, kenapa kita rasa macam ni? Apa yang membuatkan kita rasa stres, marah, sedih dan sebagainya. Langkah seterusnya ialah mengawal diri sendiri. Kontrol emosi bukan bermaksud kita menekan atau deny emosi itu, tetapi menyalurkannya dengan cara yang betul. Contohnya, bila kita marah, kita perlu avoid daripada terus melenting atau marah orang lain. Sebaliknya, kita perlu cuba bertenang dahulu. Orang yang boleh kawal dirinya biasanya lebih mudah dihormati dalam hubungan sosial. Selain itu, kecerdasan emosi juga berkait rapat dengan kemampuan untuk meningkatkan motivasi diri. Kita mungkin gagal, kecewa atau hilang semangat, tetapi orang yang tinggi kecerdasan emosinya akan cuba bangkit semula. Caranya ialah dengan menetapkan matlamat yang jelas, memberi self-reward pada diri sendiri apabila dah berjaya, dan melihat kegagalan itu sebagai peluang belajar, bukan penghalang. Akhir sekali, membangunkan kemahiran sosial. Kecerdasan emosi dapat dipertingkatkan dengan memperbaiki cara kita berkomunikasi dan membina hubungan dengan orang lain. Like belajar menggunakan bahasa yang sopan, menghargai opinion orang lain, memberi maklum balas dengan bijak dan menyelesaikan konflik dengan tenang. Semua ini akan menjadikan kita lebih matang dalam hubungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aufa Farhana binti Muhammad Hazali dari kelas 1. Saya akan menerangkan contoh situasi. Situasi yang pertama, situasi di dalam kelas. Seorang murid gagal menjawab soalan dengan betul, lalu rasa sedih. Guru menenangkan dengan kata-kata positif dan memberi peluang lain. Dalam situasi ini, kita dapat lihat yang guru yang mempunyai kecerdasan emosi mengawal keadaan dengan memberi kata-kata yang baik kepada seorang pelajar tersebut supaya pelajar tersebut tidak rasa rendah diri dan sentiasa yakin untuk menjawab soalan. Contoh situasi yang kedua, kerja berkumpulan. Dua murid tidak sependapat hingga berlaku pertengkaran kecil. Seorang rakan lain masuk campur dengan tenang, mendengar kedua-dua pihak dan bantu cari jalan tengah. Perkara ini biasanya berlaku apabila adanya kerja secara berkumpulan. Biasanya memang setiap individu mempunyai idea tersendiri dan ada beberapa orang yang tidak dapat menerima pendapat orang lain sehingga berlakunya pertengkaran. Dalam situasi ini, rakan lain yang masuk campur tadi mempunyai kecerdasan emosi dengan menenangkan kedua-dua pihak agar kedua-dua pihak dapat bekerjasama dan tidak ada berlaku pertengkaran antara satu sama lain. Contoh situasi yang terakhir, situasi menghadapi kegagalan. Seorang pelajar kecewa kerana gagal dalam ujian
Dia bertenang, menerima kelemahan diri, kemudian buat jadual belajar baharu supaya lebih bersedia untuk peperiksaan seterusnya. Dalam situasi ini, kita dapat lihat pelajar tersebut mempunyai kecerdasan emosi, tidak putus asa dalam belajar dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembakar semangat agar dia dapat lebih berusaha untuk ujian yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ini sahaja pembentangan dari kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.